Tan Sri Muhyiddin Yassin, ini pada pandangan saya peribadi, saya lihat beliau ni seorang pemimpin yang berjiwa besar. Dia selama ni saya tengok Tan Sri Muhyiddin ni dia berjuang bukan kerana individu, bukan kerana diri dia, tapi kerana parti. Saya ambil contoh. Kalau kita ingat bahawa sewaktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri pada masa itu, yang menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin ni ialah UMNO. Ahli Parlimen UMNO 15 orang menarik sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin. Jatuhlah Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tetapi kalau dia pentingkan diri, dah tentu dia tidak akan sokong UMNO menjadi Perdana Menteri. Tapi saya masih ingat Tan Sri Muhyiddin walaupun UMNO yang jatuhkan dia, tetapi dia berjiwa besar. Dia boleh sokong balik Ismail Sabri yang mewakili UMNO menjadi Perdana Menteri. Ini yang kita nampak. Yang kedua, saya secara peribadi, saya salah seorang yang menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Itu saya yang 15 ahli parlimen. Kalau Tan Sri Muhyiddin ini seorang yang berdendam kerana menjatuhkan dia, dah tentu dia tidak akan melantik saya menjadi MPT dia. Jadi saya tengok Tan Sri Muhyiddin dia berjiwa besar. Dia tidak ada orang kata personal dendam ke, tetapi dia lihat demi untuk perjuangan parti, dia tepikan kepentingan peribadi dan dengan berjiwa besar. Sebab itu saya lihat dia sanggup meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Kerana latar belakang beliau memang seorang yang berjiwa besar lah. Ini daripada pengalaman yang saya lihat Tan Sri Muhyiddin.